Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Wan Afzal Nabil bin Zulkifli dari kelas Bahasa Melayu A ingin membentangkan kajian bertajuk Stratifikasi Sosial dan Kepelbagaian Sosial Budaya dalam Menjana Pendidikan Berkualiti di Malaysia. Analisis berasaskan model pendidikan 6S dan implikasinya terhadap pentaksiran. Kajian ini bagi subjek sosiologi dalam pendidikan. Pada permulaan pembentangan ini, saya ingin mengajukan satu persoalan yang mungkin jarang kita fikirkan secara mendalam, iaitu sama ada semua murid benar-benar mempunyai peluang pendidikan yang sama, walaupun sistem pendidikan di Malaysia menekankan prinsip kesaksamaan. Namun realitinya masih wujud jurang yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan juga budaya. Hal ini menunjukkan bahawa pendidikan tidak berlaku dalam ruang yang neutral, sebaliknya dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan murid. Kajian ini dijalankan untuk memahami bagaimana faktor stratifikasi sosial dan kepelbagaian sosial budaya memberikan kesan terhadap usaha menjana pendidikan yang berkualiti di sekolah. Secara ringkasnya, kajian ini menggunakan pendekatan kaedah campuran, iaitu menggabungkan pengumpulan data secara kuantitatif dan juga kualitatif melalui soal selidik serta temu bual. Seramai 43 responden telah terlibat dalam kajian ini yang terdiri daripada pelajar, guru dan juga ibu bapa. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa faktor seperti sokongan keluarga, sensitiviti guru serta kerjasama antara sekolah dan komuniti memainkan peranan yang penting dalam memastikan pendidikan yang berkualiti dapat dicapai. Dari sudut masalah kajian, isu utama yang diketengahkan ialah kewujudan ketidaksamaan peluang pendidikan dalam kalangan murid. Perkara ini dapat kita lihat melalui stratifikasi sosial yang mempengaruhi akses murid kepada sumber pembelajaran. Murid daripada keluarga yang berpendapatan tinggi lazimnya mempunyai lebih banyak peluang untuk mendapatkan bahan pembelajaran tambahan seperti tuition, teknologi yang canggih iaitu seperti contohnya tablet, rangkaian internet yang laju, mudah untuk mereka mencari maklumat di dalam talian. Sebaliknya, murid daripada latar belakang yang kurang berkemampuan ini pula lebih bergantung kepada sumber yang disediakan oleh pihak sekolah. Keadaan ini menunjukkan bahawa faktor sosioekonomi bukan sahaja mempengaruhi kehidupan seharian, malah turut memberi kesan langsung terhadap pencapaian pendidikan. Selain itu, kepelbagaian sosial budaya dalam kalangan murid juga memberi kesan terhadap interaksi sosial dan proses pembelajaran. Jika tidak diurus dengan baik, perbezaan ini boleh menimbulkan salah faham. Namun jika dimanfaatkan secara positif, ia mampu membentuk nilai toleransi dan juga perpaduan. Kajian ini dirangka dengan 3 objektif utama, iaitu untuk mengenal pasti pengaruh stratifikasi sosial terhadap peluang pendidikan murid, menilai peranan kepelbagaian sosial budaya dalam membentuk persekitaran pembelajaran yang inklusif serta menganalisis peranan model pendidikan 6S dalam menjana pendidikan berkualiti di sekolah. Objektif-objektif ini menunjukkan bahawa kajian ini bukan sekadar bersifat deskriptif tetapi turut menekankan aspek analisis dan aplikasi dalam konteks pendidikan yang sebenar. Dari segi metodologi pula, kajian ini menggunakan pendekatan kaedah campuran yang dipilih secara strategik bagi memastikan dapatan yang diperoleh adalah menyeluruh dan juga berautoriti. Data kuantitatif dikumpulkan melalui soal selidik skala liket 5 mata yang membolehkan pengkaji mengenal pasti pola dan tahap persetujuan responden secara sistematik. Sementara itu pula, data kualitatif pula diperoleh melalui temu bual separa berstruktur yang memberi ruang kepada responden untuk berkongsi pengalaman sebenar mereka secara lebih mendalam. Gabungan kedua-dua pendekatan ini membolehkan
membolehkan proses triangulasi data dijalankan, sekaligus meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan dapatan kajian. Penglibatan responden daripada pelbagai kumpulan seperti pelajar, guru, ibu bapa dan juga ibu bapa ini membolehkan kajian ini memperoleh perspektif yang lebih holistik, iaitu secara menyeluruh, merangkumi pengalaman, kaedah, pengalaman pembelajaran, pengajaran serta sokongan keluarga. Analisis data dilakukan menggunakan kaedah deskriptif bagi mengenal pasti kecenderungan umum, manakala analisis tematik digunakan untuk menghuraikan dapatan temu bual secara lebih terperinci. Pendekatan ini menjadikan dapatan kajian bukan sahaja berasaskan angka, tetapi turut disokong oleh pengalaman sebenar responden. Dari sudut sorotan literatur, kajian ini disokong oleh beberapa teori penting yang memperkukuhkan hujah kajian. Teori oleh Weber menjelaskan bahawa status ekonomi memainkan peranan dalam menentukan peluang pendidikan, manakala Coleman menegaskan bahawa latar belakang keluarga mempunyai hubungan yang signifikan dengan pencapaian akademik murid. Seterusnya oleh Banks menyatakan bahawa pendidikan multibudaya mampu meningkatkan perpaduan, dan yang terakhir, Gay pula menekankan kepentingan pengajaran yang sensitif terhadap latar belakang murid. Secara keseluruhannya, teori-teori ini menunjukkan bahawa pendidikan berkualiti memerlukan integrasi antara faktor sosial, budaya dan juga pedagogi. Dapatan kajian menunjukkan bahawa majoriti responden bersetuju bahawa stratifikasi sosial memberi kesan terhadap peluang pembelajaran murid, dengan 60% responden bersetuju dan 19% responden yang sangat bersetuju. Dapatan ini menunjukkan bahawa latar belakang keluarga memainkan peranan yang signifikan dalam menentukan akses kepada sumber pembelajaran. Secara analitik, perkara ini membuktikan bahawa ketidaksamaan pendidikan masih wujud walaupun tidak berlaku secara terang-terangan. Namun demikian, dapatan temu bual menunjukkan bahawa peranan guru dan pihak sekolah mampu mengimbangi jurang ini melalui sokongan pembelajaran dan juga pendekatan pengajaran yang sesuai. Hal ini membuktikan bahawa faktor sosial bukanlah sesuatu yang mutlak, sebaliknya telah ditangani melalui intervensi pendidikan yang berkesan. Selain itu, dapatan kajian juga menunjukkan bahawa kepelbagaian sosial budaya memberi kesan yang positif terhadap pembelajaran, dengan 63% responden bersetuju dan 22% sangat bersetuju bahawa kepelbagaian budaya dapat meningkatkan toleransi dan kerjasama antara murid. Dapatan ini membawa kepada satu interpretasi penting bahawa kepelbagaian bukanlah satu halangan, tetapi merupakan satu bentuk kekuatan dalam sistem pendidikan. Melalui interaksi dalam persekitaran yang pelbagai, murid berpeluang untuk mempelajari nilai hormat menghormati, memahami perbezaan dan bekerjasama dalam suasana yang inklusif. Hal ini selari dengan konsep pendidikan multibudaya yang menekankan pembangunan sahsiah selain pencapaian akademik. Dapatan temu bual pula turut menunjukkan bahawa guru yang mempunyai sensitiviti terhadap latar belakang murid lebih berjaya mewujudkan suasana pembelajaran yang inklusif dan kondusif. Di samping itu, kerjasama antara sekolah, ibu bapa dan komuniti juga memainkan peranan yang penting dalam menyokong perkembangan murid. Ini menunjukkan bahawa pendidikan berkualiti tidak boleh bergantung kepada sekolah sahaja, tetapi memerlukan penglibatan pelbagai pihak dalam membentuk ekosistem pendidikan yang menyeluruh. Dalam konteks ini, model pembelajaran 6S dilihat sebagai satu kerangka yang berfungsi mengintegrasikan aspek akademik, sosial dan juga budaya bagi mewujudkan pembelajaran yang seimbang dan inklusif. Seterusnya, dalam bahagian perbincangan pula, kajian ini membawa kepada satu kesimpulan bahawa stratifikasi sosial boleh menjadi faktor penghalang kepada pencapaian pendidikan sekiranya tidak ditangani dengan baik.
manakala kepelbagaian sosial budaya pula boleh menjadi pemangkin kepada pembentukan nilai positif dalam kalangan murid. Walau bagaimanapun, kedua-dua faktor ini bergantung kepada bagaimana ia diurus oleh guru, sekolah dan juga komuniti. Hal ini menunjukkan bahawa pendidikan berkualiti merupakan hasil interaksi pelbagai faktor yang saling berkait dan bukan bergantung kepada satu faktor sahaja. Dari segi impak kajian pula, dapatan ini memberi implikasi yang signifikan kepada guru, sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhannya. Guru perlu lebih peka kepada sensitiviti terhadap latar belakang murid serta mengamalkan pedagogi yang inklusif. Sekolah pula perlu menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif yang menyokong kepelbagaian dan menggalakkan kerjasama antara murid berlaku. Pada peringkat sistem pendidikan, dasar yang lebih inklusif perlu dirangka bagi mengurangkan jurang sosial dalam pendidikan. Jika isu ini tidak ditangani, ia berpotensi membawa kepada ketidaksamarataan pendidikan yang berpanjangan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahawa pendidikan berkualiti bukan hanya bergantung kepada aspek akademik semata-mata, tetapi turut dipengaruhi oleh faktor sosial dan juga budaya yang membentuk pengalaman pembelajaran murid. Jika stratifikasi sosial tidak ditangani, maka jurang pendidikan akan terus wujud. Namun jika kepelbagaian sosial budaya dimanfaatkan dengan baik, ia mampu menjadi kekuatan dalam membentuk generasi yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi juga mempunyai nilai perpaduan dan keharmonian. Sekian sahaja daripada saya pembentangan kajian pada kali ini. Sekian, terima kasih.